Tular di media sosial baru-baru ini apabila pasangan popular Bella Astilah dan Syed Saddiq sekali lagi menjadi perhatian ramai selepas mereka hadir sebagai tetamu istimewa dalam acara penerimaan sijil halal anti-JNNT. Namun di sebalik kemeriahan acara itu, muncul juga beberapa komen negatif daripada individu tertentu yang melemparkan kata-kata keterlaluan terhadap pasangan tersebut. Ada komen yang menyentuh soal sumpahan, malah melibatkan isu neraka, sehingga membuatkan ramai netizen terkejut dengan cara kecaman itu ditulis secara terbuka di media sosial. Keadaan itu bagaimanapun mengundang kemarahan ramai peminat base yang tampil mempertahankan Bella dan Saddiq. Rata-rata netizen berkata, walaupun pasangan ini sering menerima pelbagai kecaman, rezeki mereka tetap tidak putus-putus. Malah ramai melihat Bella dan Saddiq semakin murah rezeki, semakin aktif dengan kerja amal dan terus mendapat sokongan besar daripada peminat. Terbaru, perkongsian di Instagram story Bella dan Saddiq sekali lagi mencuri perhatian ramai apabila mereka memuat naik momen berada di sebuah kawasan projek pembinaan. Video dan gambar tersebut membuatkan ramai netizen mula tertanya-tanya. Ada yang meneka pasangan ini sedang terlibat dengan pembinaan masjid, ada juga yang berpendapat mereka mungkin sedang menjayakan projek kebajikan atau bantuan masyarakat. Walau apapun tujuan sebenar projek itu, ramai netizen melihat ia sebagai sesuatu yang positif. Malah ada yang berkata, semakin seseorang itu dikecam, semakin besar juga pahala kesabaran yang mereka dapat selagi mereka memilih untuk terus berbuat baik dan tidak membalas kebencian dengan keburukan. Dalam ruangan komen juga, ramai mendoakan agar Bella dan Syed Saddiq terus kuat menghadapi ujian serta dipermudahkan segala urusan mereka. Tidak kurang juga yang berharap hubungan pasangan ini akan berakhir ke jenjang pelamin dalam masa terdekat. Apapun, admin ingin mengajak semua untuk sama-sama mendoakan yang terbaik buat Bella Astilah dan Syed Saddiq. Semoga segala urusan mereka dipermudahkan, diberikan kebahagiaan dan terus kuat menghadapi apa sahaja dugaan di masa akan datang. Jumpa lagi dalam video seterusnya.